Nak beli kondo, jangan terus excited sebab design cantik atau ada infinity pool. Ada 5 soalan yang anda wajib tanya sebelum sign SPA. Kalau tak, nanti menyesal di kemudian hari. Cari Syamsul bila Soalan pertama, berapa maintenance fee? Jangan tanya harga rumah je. Tanya juga maintenance fee sebulan berapa. Sebab ia adalah komitmen bulanan anda. Kalau rumah mampu beli tapi maintenance fee pun rasa terbeban, fikir semula. Soalan yang kedua, ada high rental demand tak? Kalau suatu hari nanti anda nak sewakan rumah, ada tak orang nak sewa? Dekat dengan MRT, LRT, universiti, hospital atau kawasan industri. Location is everything. Soalan yang ketiga, siapa developer dan management? Developer yang bagus biasanya menghasilkan projek yang berkualiti. Lepas siap pula, tengok macam mana pihak management yang jaga bangunan. Kalau bangunan bersih, security tip-top dan fasiliti terjaga, biasanya value hartanah pun lebih terpelihara. Soalan nombor 4, apa ada dekat kawasan tu? Jangan beli sebab rumah cantik. Cek juga ada dekat supermarket, sekolah, hospital, highway, public transport. Semua ni boleh memberi kesan kepada nilai hartanah dan kehidupan harian. Soalan yang kelima, beli untuk own stay ataupun investment. Ini paling penting. Kalau untuk home own stay, pilih yang sesuai dengan gaya hidup dan keluarga. Kalau untuk investment, fokus pada rental demand, potensi kenaikan harga dan cash flow. Different goal, different strategy. So, sebelum beli kondo, jangan hanya tanya berapa harga. Tanya juga 5 soalan ni. Percayalah, the right question can save you thousands of ringgit. Dapat sesuatu? Syamsul